berhempas pulas untuk menanda, tapi belum kira lagi. Kita dah berhempas pulas menanda soalan peperiksaan bagi nak mati. So, hari ni kita nak meraihkan kejayaan kita semua dengan memasak menu Khairul Aming. Semuanya made in Khairul Aming. Jadi, tunjuk kamunya. Okay, first review. Dish pertama saya iaitu buah Azihan. Azihan beli kat mana semalam? Ada lah. Oh, awak ada taman kan? Awak ada kebun yang berbuah. Nadi masak apa? Saya masak apa nama Wisyo ni? Kailan ikan masin. Kailan ikan masin. Tengok kejadiannya. Jadi tak? InsyaAllah. Ya Allah, tolong bagi sedap ya Allah. Ambil ke? Okey. Menu yang pertama oleh kawan-kawan saya ialah ini. Apa nama benda tadi? Kailan ikan masin. Ada lagi? Yang kedua ialah nasi. Okey, lagi. Yang ketiga ada apa ni? Air Milo. Tengok. Okey, berat. Kita ada buah. Ni toke buah. Toke buah kita. Orang berkuat tengah busy. Wah, tengah agak-agak. Majidah, hebat ni Majidah. Nampak agak satu tangan je. Hebat ni Majidah, agak satu tangan je. Super lah. Terusnya, darling. Masak apa tu? Okey, masak lemak cili api ayam. Tengah dia. Bangun pukul berapa malam tadi? 4.30 baru bangun. Okey, dah terigau-igau lah Khairul Aming. Masak weh. Siapa yang bangun lambat ni nak masak? Siapa yang bangun lambat tak sempat nak masak? Nisa punya mana? Jom. Okey, jom kita tengok Nisa. Tengok mama baby masak apa? Apa tu? Wah, bestnya. Saya sangat suka. Thank you Nisa. Okey, ni apa Alah, dia? tapi dah bercampur dah. Apa dia? Taufa. Taufa. Okey, my favorite Taufa. Ni kita punya apa nama? Peti sejuk baru kita. Kebiru beli. Okey, thank you Kebiru. Pengurusi kita bawa apa? Menu gembayang. Mana? Okey. Apa ni? Ada menu saya. Okey, ni menu. Menu bos. Wow, saya ada ayam. Seronoknya. Ni saya masak. Ada satu lagi bos masak. Saya terpaksa potong begitu. Okey. Budaya Khairul Aming. Nak menu nak. Harimau. Limau dia. Limau. Dia. Okey. Baik. Asal. Daging ni potongan lihat. Potong sikit-sikit. Tengok Imam menangis. Ready. Jangan angkat sikit lah. Daging Imam menangis Menangis kalau orang tengok ni. Dah masak apa? Dadah. Mak awak buat ke awak buat? Pastilah. Tak rembayang. Dia ada mak. Boleh buat. Okay. So, menu kita dah sampai dah. Tengok ni saya bawa apa? Saya bawa menu asam pedas. Dan tunjukkan menu anda. Ini adalah menu saya. Okay. Ni apa? Daging mochi ke? Kalau berbulu-bulu tu nasi lah. Nana Chan. Buat apa tu? Apa nama dia? Kim? Nama dia kimbap. Kimbap. Okey, ada lagi sini. PA. Buka. Kita nak ni. Asam pedas. Tuan, kita tempoyak itu. Wow. Mana dia menangisnya? Dah siap kan menangis tu? Okey. Feedback untuk menu rembayang kita hari ni. Semua marah. Alhamdulillah. Tengok sini nampak ada ulam-ulam. Alhamdulillah. Kurang rezeki semua. Zubaidah? Okey? Dah tak tercakap dah. Diam je lah Zubaidah. Cepat, apa menu Syahir Mazlan? Saya masak Nasi ke laksa? Ada menu rembayang kita. Aiskrim. Wah, ada aiskrim. Ya, sedap tak? Macam mana menu hari ni? Okey? Sedap sangat. Alhamdulillah. Bengkat. Ada. Baik. Sedap ya. Ini ketua rembayang kita. Ketua rembayang ni. Kita Orang punya paling penting sekali. Tapi Khairul Aming. adalah semua yang saya sangat gembira sebab saya dapat
makan sebab Makan saya memang gembira. menanda. Bola semangat menanda. Wah.